kita. Terima kasih Cik Salma. Okay, so sekarang ni kita nak buka baju kakak nurse kita yang kotor, yang ada iodine, ada darah, ada contingan pen, ikan comot, ada hitam-hitam ni. Kita nak request abang badang import kita untuk tolong cucikan. Ini dia abang badang kita. Terima kasih Cik Salma. Okay. 4 scoop macam biasa Betul, sebab air ni ada lebih kurang 4 gayung. Ya. 1, 4. Okey, saya kacau ya. Kemudian rendam. Maybe boleh sekata-sekatakan sikit, lepas tu kita biarkan. Okey, kita bersua kembali ya. Sekarang ni tiba masa untuk kita mengangkat hasilnya. Oi. Nampak? Mana tempat dia tadi? Tempat dia tadi mana? Tempat dia tadi dekat poket. Poket. Belah sini penuh dengan belah sini. Poket pergi kiri kanan. Oh, Alhamdulillah hilang. Bersih. Alhamdulillah hilang. Percaya benda tu boleh hilang tau. Saya tak percaya bukan benda ubat tu kan kalau melekat. Kak Ferry pun tak sangka, tapi sebenarnya Kak Ferry terima daripada testimoni. Feedback. Kita beranilah buat ni. Kita berani buat sebab kita dah terima feedback. It's magic, it's magic, it's magic.